Okey, buka peti ais ada brokoli. Tu elok lagi ni. Cara dalam peti ais pula jumpa pula udang. Eloklah. Jom buat brokoli sos tiram. Macam biasa, kita tumis bawang merah dengan bawang putih dulu. Kemudian kita campur sekalikan dengan udang. So, tujuannya kita nak bagi udang tu garing-garing sikit. Bila udang dengan bawang tu dah caramelize sekali, kita masukkan air. Kemudian kita masukkan sos tiram. Yang ni tak perlu letak garam ataupun sebut perasa sebab sos tiram pun dah masin. So dia dah okey. Last sekali kita masukkan brokoli. Kemudian kita kacaulah sampai dia sebati dan dia masak sepenuhnya. Tada, dah siap. Sedap kan? Selamat mencuba.